Setiap hari pelajar madrasah kami alhamdulillah tekun menuntut ilmu agama dan juga menghafal Al-Quran. Walaupun ada di kalangan mereka ramai di antaranya daripada keluarga yang kurang berkemampuan. Ada di kalangan mereka terpaksa menangguhkan yuran kerana kesempitan hidup. Namun semangat mereka tidak pernah luntur. Di sinilah peluang untuk kita membantu. Rezeki anda, masa depan mereka. Ayuh bersama kita menjayakan program tajaan yuran pelajar madrasah agar anak-anak ini dapat belajar tanpa bebanan yuran pengajian. Dengan tajaan anda, pelajar dapat meneruskan hafazan dan pengajian agama, membantu anak-anak asnaf dan yatim mendapatkan pendidikan yang lebih baik, mencipta generasi pewaris Al-Quran yang bakal memberikan manfaat kepada ummah. Hadis Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam," apabila matinya anak Adam, "inqata amaluhu," terputusnya segala amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak yang sentiasa mendoakan ibu bapanya. Yuran pengajian mereka RM300 sebulan. Tuan-puan boleh menaja yuran seorang pelajar RM300 atau serendah RM50 sebulan untuk tajaan perkongsian. Salurkan sumbangan anda ke akaun tertera, atau jika ada pertanyaan atau persoalan, sila klik link di bawah. Setiap huruf yang mereka hafal, setiap ilmu yang mereka pelajari, anda mendapat manfaatnya.